铺上，在那个洗衣店门口。这里这个不对呢。台菜有没有闻？很懂啊。我们等一下烤来吃啊。烤2个。哎，只有买2个啊，2个。试看看，人家有没有？你看，好的吗？好不好吃？好的，来吃。 Kasih secukupnya. Wah. Oh, matahari ini hari ini mentor-mentor. Nyonya di sana ya. 柠檬叶。不是这一个哎。啊？不是这一个，这个是，不是它的对。啊？不是市场那个。是啊，市场拔的。不是啦，不是这样。可是有味道啊。No no no。那个柠檬的。没有 no no no， 那个不能煮，不是每个柠檬也可以煮，是一个地方那个都在对，其他不对。那这个是不是？不是啦，不是每一个地瓜叶的这个对，好像不知道哎，这个是在那个地方是不是？但是不能把太捞。啊，这个。姐姐有没有问他？刚才好像不对，这个对。这个是。另外地方。在那个洗衣店门口。不一样啦，不一样。这个比较糊，这个比较薄，不是没看，不是每个地方都一样。这个比较亮，这个没有亮，这个比较糊，这个比较薄。再看看。一样。不一样，不一样。这个不能煮，不是每个柠檬也可以煮。这个比较薄，这个比较糊。这个比较亮，这个没有亮，不一样，有没有一样？比较亮，不一样。对。不是每个柠檬也可以煮，等一下不好吃会哭。不会。不相信啊，来，随便。可以呀。不可以。你看，哇，好香啊。No， 但是不是这一种香。这里这个不对呢。台菜有没有闻？哎，怎么了？有没有闻？问什么？问这个。没有，怎么问？你拔掉这样而已。来，小心啊！等一下，如果有什么也是，在台南6000块，拔高山它，请假抓它6000块。这个得分3包了。高山它是多少？50块卖得到。还要卖这个什么？这个那个虾饼。虾饼。泰国。这2个动物，我们这一间，还有这条鱼哈。那为什么卖了？我买鸡了，我自己不杀，太辛苦了。那为什么卖了？不是礼拜2？啊，礼拜2我想看那么早，我不要了。放冷冻。这个要放冷冻。冷藏啦，那个已经熟了啦。吉林鸡那个也放冷冻啊，比较安全呢。那没有吉林鸡啊。不是啦，放冷冻了。吉林鸡那个也放冷冻也安全。不要了，他说冷藏就可以了啦。那个猪肉啊，这个干贝啊，1000多。放一起下了，放冷冻啊。我们等一下烤来吃啊。烤2个。哎，只有买2个啊，2个。试看看，人家有没有猪肉？啊，没有啦，他是虾仁啊。这个放冷冻。我不是，我跟他分3包，1包给大舅妈，1包给小阿姨。分了没？还没。为什么刚才没有身边那边？卖不够嘛。我去又跟别人买。这个放冷冻。这个1、2、3的这个也摆。对好了。要新鲜。它的青丝。那台中没有这个东西啊？没有。这个台北最多。
这个都是那个还那个来拜当劳的，只有一包300多块，是大姐的。不要，只有我。放冷冻。嗯，我买一次披萨这样的干贝不是很漂亮那个对。这个豆皮，这个鸡肉我放冷藏。对，冷藏抱回来。这个给那个这个小阿姨，小阿姨。小阿姨你用这个给她装。啊。这个看得出来哦，不用切哦。没有关系，放外面就可以了。哎，不是一样啊？这个干嘛的？这个可以蒸一蒸，吃这个。是要蒸吗？啊。猪肉我明天再来杀好了。那个冷冻。哎，他没有杀哎，没有白杀。那个它冷冻嘛？像豆腐。吃太营养了也不好，对不对？昨天吃螃蟹，今天吃这样。不一样。哇，我的妈呀！哎，为什么？看看我有没有头晕啊？到楼下，看这么油，吃老人家吃这么油。这个植物油没有关系啊，这个是植物不对。苦茶油呢？它的泡这个苦茶油。对。那这个很漂亮，那一天买的是漂亮。看到啊，那这样吧。它有鲜有甜的这个刀粥，应该再买一瓶对不对？啊，再买一瓶。加什么？再买一瓶。这个。它够了。哦。这个3中的了。还没拉为什么？还没有好的酱油啊？那个。吃了这个是好的，要怎么不要什么好吃？要那个好的酱油给我的，不买它，自己都不买啊。它好黑，看盐巴下面一大堆，它的盐巴下面还一堆。这什么？盐巴。不用太多了，等一下太辣不敢吃。你看电话了，手机在哪里？在我的地方。喂，你好。喂。姐姐。喂。安娜。安娜。在厝诶。你有出来啊？啊，蔡依林，我甲伊同学有约伊打出来去啊。哦。对啊。好。拜拜。我明仔诶，然后你迄个明仔载转来，我再甲你讲吼。哦。吼。好行。拜二7点就要出发啦。哦。好啦。好。好。拜拜。我去按摩回来。是唱这边对。翻过来啊，太太，为什么没有翻过来？不要。坏掉了，这样啦。这样了又怎么样？已经好了啦，不要煮太久，不好吃。我马上就要煎了，你看。Ini telur ayam pejantan. Telur ikan. 也是吃完。这人哦，都没有得吃。很晚才回来。哦，晚上。哎呀，他坐下午的车吧。哦，因为现在有可能他还在台中对不对？还在爸爸妈妈那边。他慢慢来再回家。Sekarang jam 1 nyonya aku kenyang ya.
Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayo Jayo. Semangat. Nyonyaku pulang dari pasar katanya pusing teman-teman. Ternyata lapar. Sebelum berangkat ke pasar wis makan, pulangnya lapar pusing. Katanya gula darahnya anjlok. Masa secepat itu ya? Habis makan sehat lagi. Ya alhamdulillah aku ya khawatir ya. Soalnya kemarin itu mengemosi sama saya, marah sama saya. Biasanya beliau pikiran ngedrop. Ini aku dibeliin yang namanya Xiaping. Sama apa gitu loh. Ini tuh kayak bakwan tapi dia mengandung udang. Ini tuh terkenal banget di restoran Thailand, teman-teman. Aku namanya lupa aku. Ini satu lembar ini 75 NT. Nyonya aku beli 2 lembar. Yang satu lembar nyonya aku makan, ini aku. Adem-adem tuh luwe. Aku kemarin itu kan makan hotpot ya. Hotpotnya kan panas, terus jagungnya itu panas. Jadi telakku yang bagian atas itu karena makan jagung yang panas itu kayak tak makan tak grek sampai nedas gitu loh, lidas apa nek ngarani yo. Jadi sampai lecet, sakit banget. Kayak olive oil. Kayak olive oil lah ya. 75 NT. 37.500. Ini plastiknya jangan dimakan ya. Nih, kalau dimakan nggak ya? Oleh kalau 一层你丢掉，你这个吃看看。 boleh dimakan nggak ini yang paling luar koyok plastik ini? Koyok iso. Di plat kayak gini ya, oh membagongkan. Manasin tahu ya. I like tahu. 看看那一个再， Teka halo oleh. 那一个再给你 Kau segan kan? 小的哦。 Apa aja? 好的，来，先 Sorry. Ayo mah. 不要， Apa aja? 好吃的。里面 Dah. 都是粉，都是虾子。它好吗？ Ini nasi Thailand ya, jadi berasnya itu lebih ringan, terus lebih kecil. Tambahin sambal terasi secukupnya. Bismillah. Ada, telak sakit. Bismillah ya. Tepungnya banyak. Ini rasanya manis. Aku makan kayak gini paling enak yang di restoran Thailand itu. Titi itu alergi udang. Tapi kalau di restoran Thailand ada udang kayak gini ya tetap makan, nggak apa-apa. Tapi kalau udang bentuk udang beneran udang itu baru alergi. Enak banget tuh enggak? Udangnya kurang kerasa. Udangnya dikit banget.
Ini nasi Thailand itu dia pro. Katanya kadar indeks glikemi gulanya itu lebih rendah. Dia kurang manis, tidak bulan. Aku suka nasi lokalan Taiwan aja. Ini ya enak. Tapi kalau lokalan Taiwan tuh kayak ketan bulan. Dia dalamnya dikasih godong bawang lah, bawang bombay lah. Hari ini nggak usah makan sayur, nanti malam aja. Sebenarnya hari ini aku mau keluar beli makanan. Tapi nyonya aku sambatnya pusing. Jadi aku nggak keluar. Karena rasanya manis, dia tuh menambah nafsu makan. Tahu sutra. Tambahin sambal. Tambahin protein iwak teri burahi, teri nasi. Jadilah. Panas. Dia tuh mirip nasi biryani ya, tapi kurang panjang, terus kempiar.
Sesuka itu aku makan nasi ya. Ini sambal tuh pedasnya Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nyang.